Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak unbox beberapa benda. Ada dua benda saya nak unbox. Pertama sekali saya nak unbox mic Ulanzi AM18. Peace. Belum lagi anak kita. Belum peace lagi. Jangan guncing, tak boleh main tau. Guncing tak boleh main. Bukan Ulanzi yang ni main. Okey. Ni apa ni? Ni barulah Ulanzi. Okey, tak apa. Lens kita unbox ni. Mic. Agak besar sebab saya beli sekali dengan dia punya box. Dia datang sekali dengan warranty card lah, macam warranty card. Si ada tarikh lagi bila. Creators favorite accessory brand. Ini promote dia punya produk lah, Ulanzi punya produk. Tengok seal lagi Okay, ni kotak dia, kotak untuk mic, agak besar juga. AM18 carrying case, agak nice. Buka dia kotak dulu. Nampak premium. Nampaknya ada penting juga. Buka. Ada beberapa kompartmen kat dalam. Okay, seal box. Balut dengan plastik. Kita boleh buka dulu slow-slow. Okay, buka, slide slow-slow. Okay, dah buka. Okay, ni korang boleh tengok ada nama Ulanzi brand dia, ada Type C dan juga ada dia punya ni indikator berapa part dah ada bateri. Okay, tengok dia menyala tapi belum hidup lagi. Sebab apa? Dia ada dia punya plastik kat bawah tu. Okay, jom kita kena buang plastik dulu. Plastik dekat dia punya ni. Ni dia punya charging pin. Kita cabut dulu charging pin. Bukan charging pin, dia punya plastik punya charging pin. Letak kat tepi dulu. Dia punya transmitter sama juga. Cabut dia punya plastik kat charging pin. Okey, satu lagi. Cabut kat atas tu ada plastik. Kena buang jugalah, kalau tak mic tak clear. Tutup. So kita cuba buka balik, tengok dia hidup ke tak semuanya.
Okay, sebelah kiri pun dah hidup. Okay, untuk test aku akan test nanti, aku unbox dulu. Okay, okay, so bila dia dah hidup, saya biarkan dia charge dulu. Okay, dalam ni dia akan ada bagi kabel. Ada kabel kat sini, buka. Ada bagi wind muff 2. Ada bagi stiker gasket apa dah. Kita baca balik manual tu. Okay, lepas tu dia ada bagi macam pouch, ada tulis Ulanzi. Okay, ada kabel USB A kepada Type C, 3.5 to Lightning, dan ada Type C to Type C. Okay, so biarkan dia charge dulu. Lepas ni aku akan test. Sekarang ni aku nak unbox lens pula. Okay, before that aku simpan dulu semua barang-barang kabel dia dekat dalam ni. Senang, letak je dalam bag kita. Ni boleh juga letak dalam ni, lupa nak letak. Kan aku nak unbox lens pula. Aku beli lens ni semata-mata untuk buat video lah. Aku ada gear yang lama, Canon 650D, tapi I think it still can be used, still boleh guna. Ini yang latest version punya, Nano USM. Even though kalau korang tengok, Canon secara officially dah stop production lens ni sejak tahun 2022 kalau tak silap aku. Tapi still, kalau korang beli ni, korang still boleh guna dekat EOS R series. Tapi kena beli adapter lah. Nak guna dekat Sony pun boleh, kena beli adapter juga. Sony a6400. That's why aku beli. Kalau contoh nak upgrade dalam masa terdekat, still boleh guna. Agak heavy ya lens ni. Nampak premium. Korang boleh tengok. Masya Allah, Masya Allah. Ni dia punya aksesori untuk power zoom. Lens dia agak smooth. Okay, sekarang aku akan ambil kamera ni lah yang tolong aku daripada tahun 2014 lagi. This is the legend. Sekarang ni aku ada 50mm, tapi aku punya kit lens dah rosak, so beli yang ni lah. Senang, tambah-tambah di STM, nak rakam video dia akan lebih senyap dan lebih sesuai untuk video lah. Autofocus dia lagi, bukan STM, yang ni Nano USM. Okay, dia ada bagi cap sekali. Wih, laju lah. Mana kit lens ni, laju gila. Laju lah. Split second je. Dia ada struggle sikit, tapi dia bukan macam lens lain yang bila nak fokus tak. Kita tengok dia punya autofocus. Okay, autofocus dia jadi senyap, tak bunyi apa-apa, tapi agak slow. Korang tak boleh expect lebih lah untuk lens ni. Jadi dia okey lah. Tengok jadi okey ke tak. Tengok baby ni, autofocus dia okey, tak sama macam phone, but it's okay. Not that nice. Laju juga. Nice time.